Hai guys, Assalamualaikum. Abang Korea Oring here. Aduh, aku pening Well, macam ni Korea Oring ni dia kena ambil 3 gambar. Wajib 3 gambar Gambar pertama, gambar penerima. Gambar kedua, AWB. Gambar ketiga, gambar rumah, nombor rumah. Okay. Tiap kali kalau aku hantar barang, aku mesti nak bukti yang receive tu customer. Orang. Kalau tak ada orang, kereta ke apa ke, tempat letak tu lah, tak masalah lah kan. Ni tiap kali aku nak ambil gambar, aku ambil gambar tangan je. Tak pun gambar baju ke apa, gambar orang pegang tu je. Tak ambil pun gambar muka kau. Kau yang risau. Okay. Kau takut ibarat kau orang nak ambil gambar, ibarat kau tu macam CEO yang menyamar. Takut orang tahu kau tu CEO menyamar. Tak pun kau ingat kau tu kumpulan KOI Bukan. Tak, kau jangan risau. Tak ambil pun gambar muka kau. Nak ambil gambar tangan. Kau jangan mengelak macam kau tu CEO lah, apalah kan. Kau lagi takut sangat dengan orang nak ambil gambar tu. Tak ambil gambar muka kau pun. Nak ambil gambar tangan, receive tu je. Jangan risau. Dalam app orang tu pun kau je boleh tengok. Orang yang order barang tu je boleh tengok. Orang lain tak boleh tengok. Melainkan kau tunjuk dekat khalayak ramai gambar tu. Aduh lah, pening lah aku dengan korang ni.